Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan buat another paper kimia Pontian bahagian B tahun 2004. Okay, kertas 2. So, tengok soalan yang ke-9. Rajah 91 menunjukkan molekul-molekul air dan molekul etana. Kedua-duanya merupakan sebatian kovalen. Okay, sebatian kovalen dia bagi tahu dekat sini. So, kita highlight. Allah, siapa ni? Okay. Jadual 5 menunjukkan takat didih air dan etana. Okay, bagi kat sini. Okay, berdasarkan rajah 91, namakan X dan Y. X dan Y. Okay, kita tulis. X dan Y ni apa? X ni. Okay, kita tengok sini. X ni X. Okay, antara dua ikatan ni ikatan apa? O dengan H. Satu lagi, Y. Mana Y? Ni. H dan O. Okay, tengok asal. Kita padam balik. Tengok perbezaan garisan kat sini. Untuk X, garisan dia panjang macam ni. Kalau Y, garisan dia titik-titik. Okay, so apa beza X dengan Y? X, kalau ada garisan yang panjang macam ni, kita panggil ikatan kovalen. Okay, kalau ada titik-titik-titik macam ni, ini bermaksud ni satu molekul. Molekul yang ni bergabung dengan molekul yang ni. Ni maksud dia garisan titik-titik macam ni. Ni maksud dia gabungan molekul campur molekul. Kalau garisan panjang maksud dia unsur dengan unsur. Faham? Okay, so kita padam balik. Okay. So, kalau X adalah ikatan kovalen, so Y ialah ikatan hidrogen. Macam mana kita nak tahu ikatan hidrogen kedua? Okey, ingat. Ikatan hidrogen dia akan ikat macam ni. Ingat, H, phone. So, dia akan ikat dengan fluorine, oksigen dengan nitrogen. Okay. Tengok pula soalan yang kedua. Berdasarkan jadual 5, terangkan mengapa takat didih air dan etana berbeza. Okey, ni adalah soalan yang sangat famous. So, kita tanda. And then, jawapan ni kita akan buat kat tepi ni. Okay. So, jawapan dia ada format dia. So, kita jawab macam ni ya. Okay. Dia tanya tadi, mengapa takat didih air dan etana berbeza? 4 markah. So, kita akan jawab 4. Kita akan jawab 4 point. Okay, 4 point. So, macam nak jawab? Yang pertama, kita kena bagi tahu ikatan air ni, air ada ikatan apa? Tadi kan air apa? Air H2O kan? So, H bergabung dengan O. So, dia adalah ikatan hidrogen. Okay, faham? So, ikatan hidrogen, ikatan yang apa? Yang kuat. Okay. So, bila dia kuat, kita kena cakap apa? Bila dia kuat, kita kena cakap pasal tenaga haba. Okay, tenaga haba. So, bila kuat, tu tenaga haba dia banyak. Yang diperlukan untuk apa? Untuk kita putuskan ikatan hidrogen yang kuat. Faham? So, kita tengok balik ha. Tengok balik gambar. Okay. Tengok kat sini. Sini. Bila kita tengok kat sini tadi, ikatan hidrogen ni adalah antara molekul dengan molekul. Okay, jadi ikatan hidrogen ni diperlukan, So, tenaga haba yang banyak diperlukan untuk memutuskan ikatan hidrogen ni. Okay. So, kita balik pada yang tadi. Mana dah? Okay. Lepas tu, etana pula. Etana ada apa? Etana ada daya tarikan. Etana ni apa? Etana ni adalah ni kan ikatan kovalen kan? Ikatan kovalen. Bila ikatan kovalen, kita akan kait dengan daya van der Waals. Okay, ni adalah keyword dia. So, ingat macam ni lah. BFF dia.
Okay, BFF. Kalau ikatan hidrogen, kita akan cakap pasal molekul air. Lepas tu kita kena cakap juga pasal tenaga haba diperlukan. Tenaga haba diperlukan untuk putuskan ikatan hidrogen. Lepas tu kita akan tengok pula ikatan kovalent. So, apa itu ikatan kovalent? Ikatan kovalent dia punya BFF dia adalah daya tarikan. Kena ada perkataan tarikan van der Waals. So, kalau kita cakap pasal daya tarikan van der Waals, kita kena tahu benda sifat dia. Dia bersifat lemah. Okey. Jadi, bila dia lemah, tenaga haba tu banyak ke sikit? Sikit lah. So, sikit tenaga haba yang kita perlu. Perlu untuk apa? Untuk putuskan. Macam tadi lah, macam ikatan hidrogen lah. Kita akan putuskan ikatan kovalent. Okay. So, kita tulis balik benda tu dekat dalam jawapan kita. Tulis kat sini. Okay. Dalam air, tulis bagi penuh supaya pemeriksa tak stres bila baca kita punya jawapan. Pemeriksa pun manusia. Molekul air terikat dengan apa? Tadi kalau air mesti ikatan hidrogen. So, dia akan terikat dengan ikatan hidrogen yang apa sifat ikatan hidrogen? Kuat. So, bila ikatan hidrogen tu kuat, tenaga haba kita, ni poin pertama. Poin kedua, so lebih banyak tenaga haba diperlukan. Diperlukan untuk apa? Bila kita cakap tenaga haba, bukan cakap tenaga haba. Kalau kita cakap pasal ikatan, kalau perkataan ikatan, kita kena guna perkataan memutuskan. Okey. Kalau kita guna perkataan daya, kita kena guna perkataan mengatasi. Tak apa, kita tulis. Okey, ikatan hidrogen yang kuat. Okey, poin yang ketiga pula. Kita cakap pasal dalam ethanol. Ethanol. Dalam ethanol ke ethanol tu? Lupa dah. Ethanol. Dalam ethanol terdapat apa? Terdapat daya. Okay, ni perkataan daya ni. Daya tarikan van der Waals yang lemah. So, bila van der Waals yang lemah, apa jadi? So, oleh itu sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah. Kalau tak mahu daya tarikan lemah, boleh tulis daya tarikan van der Waals yang lemah. Okey. Okey, so kita highlight sikit benda poin penting kat sini. Okey, kalau kita guna perkataan daya, mana dia? Okey, kita guna perkataan daya. So, kita kena guna perkataan mengatasi. Okey, jangan silap faham Kalau kita guna perkataan ikatan, so kita kena guna mana dia? Memutuskan. Bila kita guna perkataan tenaga haba, kita guna perkataan ikatan tadi kan? Ikatan, so kita kena guna perkataan memutuskan. Alright. Tengok soalan B pula. Ni boleh buang kot lah. Macam mengganggu sikit. Okay. B. 9.2 menunjukkan perwakilan piawai. Okay, perwakilan piawai. Highlight. Bagi atom unsur-unsur P, Q dan R. Okay, dia bagi 12, 6 untuk P, 23, 11, 16, 8. 12 ni apa? 12 ni adalah nombor nukleon. Ni nombor proton. Okey. Tengok sini pula. Unsur P bertindak balas dengan unsur R. Okey, so P bertindak balas dengan R untuk membentuk sebatian A. Okey, mana P? Ni P, ni R. So, kita tulis dulu, satu persatu ni kita tulis dulu dia punya susunan elektron. 2.4, 2.8.1, 2.6. So, automatik kita tahu
P ni apa, Q ni apa, ni R ni apa. So Q ni sebenarnya dia adalah kumpulan 1. Yang ni adalah kumpulan 4. Yang ni kumpulan 6. Okay, maksud dia yang ni adalah gas lah. Kalau tengok sini, sebenarnya oksigen. 26 ni oksigen. Okay. 24 ni karbon. 281 kita set. Kalau kita ingat monomik sikit lah. Monomik untuk kumpulan 1. P. Pas. Nok. Kahwin. Lepas tu sini kita tambah lipas merah. And then kita tukar. Nak kahwin ustaz. Ni kalau kita nak ingat sekali dengan warna lah. So, lithium warna merah. Natrium warna kuning. Kalium warna ungu. Ni ungu. Mungkin cara nak ingat. So, ni adalah 2.1, 2.81. Maksud dia, kita punya Q ni adalah natrium sebenarnya. Okay. So, kita tengok soalan dia. Terangkan bagaimana sebatian A dan sebatian B terbentuk. Maksud dia, kita kena tulis lah kan. Ni kat mana? Okay, so. Okay, sini ada ruang. Kita tulis kat sini lah. Soalan B. Soalan B. Lihat setiap satu-satu lah. Tulis dulu sebatian A. Tadi sebatian A dia nak apa tu? Sebatian A dia nak P dengan R. So, mana P? P dengan R. Maksudnya dia akan jadi covalent kan? Okay, tak apa. Ingat susunan dia tadi. Alright. Sebatian A. Yang pertama. Susunan elektron atom P ialah 24. Manakala susunan, lagi saya akan bagi tahu cara untuk jawab soalan ni. Dia senang je. Okay. Jangan risau. R ialah 2.6. Okay. Lepas tu, bila lepas cakap susunan, kita akan cakap mencapai susunan. Okay. Buatlah ayat sikit. Kalau saya dalam SPM tu, saya tulis ayat sikit. Supaya kita yang baca pun tak macam stres. Kalau tulis point saja nanti cikgu macam apa benda budak-budak ni. Tulis point juga, tapi bagilah point kita tu point yang elok untuk dibaca. Bukannya macam sambil lebar tulis. Faham? Mencapai susunan elektron. Okay. Kita tak boleh tulis duplet dan oktet ah, tak boleh. Kita akan tulis oktet sahaja. Sebab apa? Dia tak ada 2.1 kat sini. Tulis itu susunan elektron oktet. Kalau kita tulis oktet dan duplet, automatik jawapan kita salah. Orang cancel, right? Okay. Oktet yang stabil. So, point yang ketiga adalah atom. Tadi kita cakap pasal pembentukan susunan elektron. Lepas tu kita cakap pembentukan. Lepas tu kita cakap pasal siapa yang sumbang. Atom R menyumbang 2 elektron. Sebab dia kan 2.6 tadi kan. Ini 2 elektron untuk berkongsi. Untuk berkongsi dengan atom P. Lepas tu, atom P sumbang 2.4 kan. So, dia akan sumbang 4 lagi lah. Sama ada kita nak tulis sumbang 4 elektron ataupun sumbang 2 pasang. 2 pasang elektron. Kalau kita sebut pasang, maksudnya satu pasang tu ada 2 lah. So, ikutlah terima satu pun. Yang tu dua-dua sudah. Untuk apa? Untuk saya kita padam. Untuk berkongsi dengan R. So, last point kita adalah hasil dia apa? Membentuk sebatian covalent PR2. Okey, dah dapat 4 markah. Sebab dalam soalan ni dia minta sebatian A dan sebatian B. So, 8 markah, 4 markah untuk A, 4 markah untuk B. So, kita buat pula yang sebatian B. Kita tengok sikit. Sebatian B ni sebatian apa? Lupa dah. Sebatian B adalah unsur R dengan unsur Q. R dengan Q. So, ada logam kan? Logam dengan bukan logam. So, logam campur bukan logam, kita akan dapat ikatan ion. So, macam mana kita nak jawab ikatan ion? So, ikatan ion kita akan jawab sama juga.
mempunyai susunan elektron apa semua tu kita akan tulis. So kita bagi tahu lah. Atom Q mempunyai susunan elektron (2.8.1). Lepas tu manakala atom R mempunyai susunan elektron 26. Titik. Okey, poin kedua pula. Lepas tu kita cakap pasal melepaskan tau. Atom Q melepaskan. Okey, dia lepaskan satu elektron. Kenapa dia lepaskan satu elektron? Sebabnya dia nak bagi susunan, dia nak capai susunan oktet yang stabil. So boleh lah, untuk mencapai susunan elektron. Perkataan elektron tu penting lah. Susunan elektron oktet yang stabil. Ada setengah student dia lupa perkataan elektron. Elektron ni perkataan yang penting. So sila take note. Okey. So dia membentuk elektron oktet yang stabil. Lepas tu dia akan membentuk apa? Membentuk ion bercas apa? Ion Q+. Okey. Lepas tu ayat yang ketiga pula. Atom R pula. Atom R. Dia terima. Tengok macam mana member terima je lah. Dah orang bagi tadi kan. Tapi dia terima 2 elektron. Sebab dia nak bagi supaya dia capai susunan oktet yang stabil juga. Susunan elektron. Lupa. Tengok senario yang bagi tahu, senario yang lupa. Elektron oktet yang stabil. Lepas tu dia akan membentuk ion. Kalau tadi positif kan, dia 2 negatif. Sebab apa? Tadi dia terima 2 elektron. Okey. Lepas tu apa pula? Poin seterusnya adalah ion Q2+ dan ion Q+. Dan ion R2 negatif tertarik. Dia tertarik oleh daya apa? Kalau ikatan ion, daya apa BFF dia? Daya elektrostatik yang kuat. Okay. Ni penting ah. Kalau dia kata pasal ikatan ion. Poin seterusnya, last kali. So, dia membentuk apa? Ikatan ini, tak boleh ini pun tak apalah. Ikatan membentuk sebatian ion berformula apa? Kena tulis sebatian ion berformula Q2R. Yang ketiga, lukiskan gambar rajah susunan elektron bagi sebatian A dan sebatian B. Okey, macam mana kita tak lukis susunan elektron, gambar rajah? Kalau gambar rajah ni kita lukis huruf je lah. P ke, Q ke. Tak perlu pun ada yang sebelah sini. No need, okey? So, macam mana lukis? Kat mana? Sini lah. Sini. Okey. Lukis je lah. Walaupun udah-udah pun terima je seadanya. P. Start sikit. Macam tu. Lepas tu buat lagi. Ni R. So R. Okay. R. Okay. Lepas tu ni yang A punya. 1, 2. Okey. Dah siap. Lepas tu sebatian B. Sebatian B tadi apa? Sebatian ion kan. So
Ni sebatian dulu. Tulis sebatian A. Yang ni tulis sebatian B. Okay, sebatian B ni kita kena lukis dia punya jaket. Ataupun lukis Q. Lukis elok nanti. Dan pastikan okay, kita punya ni bahagian sini mesti sama dengan line sini. Maksudnya tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak kurang. Kurang tu boleh lah. Maksudnya tak boleh lebih sangat lah. Okay, tak boleh lah, tak sama rata, tak boleh. Kena bagi center lah. Okay. Sama bagi lukis. Plus kan. 2.81 kan. Sebab ni ion. So kita lukis je. Tutup balik. Okay, tadi tanda dia apa? Tanda dia positif kan. Siapa yang negatif? Negatif tu R sahaja. So dia kita lukis yang ni kan. Kita kena lukis yang yang dia unstable. Okay, 2 negatif. So Q. Kejap, mana dah? Tidak. Ngantuk sudah. Q macam mana? Okay. Okay. Alright. So yang kini positif. Betul. Okay, sekarang kita akan sambung soalan yang C pula. So kita tanda. Alright. Bandingkan kekondaksian elektrik sebatian A dan sebatian B. Terangkan perbezaan tersebut. So 2 markah sahaja. Okay. Soalan ni mudah je. Okay, macam ni cara kita nak jawab. Bila kita cakap pasal kekondaksian elektrik, kita kena cakap boleh dalam keadaan apa. Okay. So tu point kita. So kita tengok sebatian A. Kita buat 1/1. Okay. Sebatian A. Tu dia dah siap. Sebatian A. Dia tidak boleh. Okay, sebelum kita tengok tidak boleh tu, tengok sebatian A ni sebatian apa? Sebatian A ni sebatian covalent. So, bila sebatian covalent, dia tidak boleh mengkondaksi ke elektrik dalam semua keadaan. So, kita tulislah sebatian A tidak boleh. Tidak boleh mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan. Okey. Tapi dia minta kita terangkan lagi kan. Okey. Yang ni baru point pertama. Okey, lepas tu sebatian B pula. Sebatian A, sebatian B ni dia dikira 1 point tau. Sebatian A, sebatian B boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan apa? Dalam keadaan leburan atau aqueous. Kena tulis. Okay. Lepas tu point yang kedua. Kat color hijau. Okay. Sebab dia minta kita terangkan. Okay. Bila terangkan, kita kena cakap sebab apa. Sebab apa tak boleh mengkondaksikan elektrik? Sebab dia neutral. Kan tak ada charge. Kalau dia boleh mengkondaksikan elektrik, sebab apa? Sebab dia ada ion. Ion apa? Yang bergerak bebas. Okay. Kita tulis kat sini balik. Sebatian A. Besar sangat ni. 14. Sebatian A terdiri daripada molekul
molekul ataupun molekul saja boleh. Yang neutral. Kalau sebatian B pula, sebatian B, dia ada apa? Ada ataupun mengandungi ya. Jangan tulis ada. Ada tu macam tak formal. Tulis mengandungi ya. Ion-ion yang bergerak bebas. Okey, dah dapat 2 markah. Okey, sedikit nota. Tukar warna oranye. Okey, bila kita cakap pasal tak boleh, ni BFF ah. Maksud dia kalau kita tulis benda ni, kalau tulis benda ni apa BFF dia? So kalau dia tak boleh konduksi elektrik, tulis ini faham elektrik. So sebab apa? Sebab dia molekul neutral. Andai kata kalau dia boleh, so kita kena jawab apa? Kita kena jawab kerana, tak boleh kerana lah, faham sendiri lah. Kerana ada ion-ion bergerak bebas. Faham? Okey, dah siap. Asid yang boleh melegakan senak dan pedih ulu hati akibat asid berlebihan dalam perut. So dia bagi tahu kita ni senak dan saya pedih ulu hati sebab ada asid. So bila kita ada asid banyak, so kita kena neutralkan balik. Bila kita nak neutralkan balik, kita kena tambah, kena buat apa? Kena buat alkali dah untuk neutralkan. Okey, tak apa. Ni apa yang kita nampak berdasarkan soalan. Kita tengok lagi dia punya soalan dia, baru baca statement. Okey, antacid A kandungan utama 2.5 mg natrium bicarbonate. Okey, tulis NeCO3. Raja 10 di bawah menunjukkan dua jenis antacid yang boleh melegakan senak dan pedih ulu hati akibat asid berlebihan dalam perut. So bila ada asid berlebihan, kita kena tambah alkali. Okey, apa dia bagi kita? Dia bagi kita 2.5 mg natrium bicarbonate. Lepas tu antacid B 125 mg. 250 ke 2.5? Oh, 250. Antacid B 125 mg natrium bicarbonate. Okey. Berdasarkan Raja 10, namakan jenis tindak balas yang berlaku antara asid dalam perut dan natrium bicarbonate. Okey, ni soalan apa? Soalan yang ke-10 ni adalah soalan asid. Bab 6 asid base dan asid base dan garam ke asid base dan alkali tah? Tapi bab 6 form 4. Okey. So, apakah jenis tindak balas untuk asid dalam perut dan natrium bicarbonate? Asid tambah alkali, kita akan dapat peneutralan. Okey. Soalan 2. Hafiz mengidap sakit gastrik. Ubat yang manakah lebih cepat berkesan untuk merawat gastriknya? Dia ada gastrik. Lepas tu dia nak cepat. Okey, so tengok balik kat gambar. Yang pertama adalah 250. Yang kedua 125. Kita nak bagi neutral cepat-cepat. So kita nak ambil kuantiti yang sedikit ke kuantiti yang banyak? Of course dah kuantiti yang banyak. So jawapan dia adalah antacid A. Soalan B. Jadual 6 menunjukkan maklumat tentang bahan tindak balas dan masa yang diambil untuk mengumpulkan 50 cm padu gas X dalam 3 eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi suatu kadar tindak balas. Okey, nampak je perkataan kadar tindak balas, maksudnya kita tahu ini adalah berkaitan dengan KTB. Dan KTB adalah soalan yang sangat wajib masuk SPM dan soalan ni memang soalan yang bonus lah kalau dia masuk bahagian B atau bahagian C, sebabnya soalan ni soalan yang sangat mudah dapat markah. Sangat free markah, okey? So, tolonglah grab peluang yang ada. Alright, kita tengok dia. Eksperimen 1, dia bagi ketulan. Lepas tu, semua kalsium karbonat lah. Lepas tu, apa yang berbeza dia point? 30. Asid hidroklorik 0.5. Asid hidroklorik 0.5. Ni. Asid hidroklorik 1.0. Maksud dia, nanti kalau dia berkaitan dengan eksperimen nombor 3, mesti kita cakap pasal kemolaran. Kalau dia suruh banding antara 1 dengan 3 ataupun 2 dengan 3. Sekarang kita tengok 1 dengan 2 pula, apa perbezaan dia. Suhu. Ni 35, ni 45. So, nanti bila kita nak banding untuk 1 dengan 2, kita kena banding suhu. Okey, masa untuk pun tak payah tengok lagi.
Nak tengok pun tengok je lah. Okey, tengok soalan yang pertama. Nyatakan maksud kadar tindak balas. Okey, macam mana kita nak ingat maksud kadar tindak balas ni? Sangat senang sebabnya kadar ni maksud dia apa? Kadar ni maksud dia per masa. Ataupun dalam kita boleh sebut juga per unit masa lah. Okey, tindak balas. So, tindak balas ni adalah apa? Tindak balas ni mesti berkaitan dengan isi padu gas. Okey, so bila kita gabung balik, kita dapat macam ni. Kadar tindak balas ialah perubahan isi padu gas. Set tengok sesuatu ni. Okey, berapa persen? Dia kata berdasarkan maklumat dalam jadual 6. Okay, so kita tak boleh jawab isi padu gas per unit masa. Kita kena tambah sesuatu. So nak tambah macam mana? Kita tengok baik dekat gambar ni. Dia bagi kita kalsium karbonat. So kita buat sikit equation kat sini. So CaCO3 tambah dengan asid hidroklorik. So tambah HCl. So kita akan dapat CaCl. Allahu Akbar. CaCl tambah dengan H2O tambah dengan CO2. Okay, balance lagi 2 HCl. Lepas tu okay, dah balance dah. So nampak tak sekarang ni kita ada gas apa? Kita ada gas karbon dioksida. Jadi inilah yang kita akan tulis kat sini. Faham? Kalau dia kata berdasarkan jadual, tak kisahlah jadual berapa sekalipun, bila sebut jadual je, automatik kita kena tengok hasil gas dia tu nama apa. Jadi kita pun tulislah kat sini. Isi padu gas karbon dioksida per unit masa. Okey, dah siap. Tengok soalan yang kedua. Namakan gas X. Gas X kita dah tahu dah tadi. CO2. Tulis penuh-penuh ha. Okey, soalan yang ketiga. Nyatakan satu faktor. Yang ni kita nak kena tahu. Okey. Faktor kita ada berapa? Total ya, kita ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor saiz. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah mangkin. Yang keempat adalah perkatan asid. Okey. Sekarang ni dia kata nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, disebabkan soalan ni dia kata berdasarkan maklumat dalam jadual 6. Jadi kita tengok balik kat sini apa salah satu faktor yang ada. Kita ada suhu. Kita ada kepekatan asid. Kepekatan betul dah. Ni 0.5 dengan 1.0. So kita tulis salah satu. So tanda lah. Suhu boleh, kepekatan asid pun boleh. Tulis salah satu saja. Kalau kita tulis dua-dua and then contohlah kita tulis suhu betul. Lepas tu kita tulis mangkin. Automatik jawapan kita salah. Okay. Alright. 4. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Okay. Mudah je. Tadi kita dah buat dah kan. CaCO3 tambah 2HCl. Tambah dah. Sama hasilkan kalsium klorida tambah CO2 tambah H2O. Okey. Yang kelima, bandingkan. Dia suruh bandingkan. Soalan banding ni memang soalan wajib dan sangat mudah. Bandingkan kadar tindak balas antara eksperimen 1 dengan eksperimen 2, eksperimen 2 dengan 3. Okey. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Soalan ni sangat mudah. Semua orang yang study kimia memang suka tajuk ni. So, dalam bab KTB ni, dia ada beberapa yang kita kena ingat, betul tak? Tapi tak apa, kita lihat satu-satu. So, mesti kita nak banding. Kita buat dulu lah eksperimen 1. Warna ungu. Eksperimen 1 dan 2. Okey. Ni adalah style saya tulis lah. Ada orang yang akan tulis kadar tindak balas ini lebih tinggi pada ini dulu. Tapi kalau saya tulis yang tu yang last.
So, kita jawab adalah yang pertama, kita cakap pasal suhu kan. Suhu bahan tindak balas dalam eksperimen 1 lebih tinggi, nanti tulis penuh, daripada eksperimen 2. Okey, kejap. Macam mana kita nak tahu eksperimen 1 ke eksperimen 2 yang lebih tinggi? Kita tengok balik dalam muka surat yang tadi. So, kalau kita tengok kat sini, eksperimen 1 dengan 2, suhu manakah yang paling banyak? Kita akan tengok mana yang paling banyak. So, suhu yang paling banyak adalah suhu eksperimen 2. Jadi, benda yang aku telah buat. Aku yang stupid. Okey, tak apa. Kita tahu balik. So, actually saya silap. Sepatutnya suhu eksperimen untuk tindak suhu eksperimen untuk tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, lepas tu kita sambung. Lepas kita cakap pasal suhu, kita kena cakap BFF suhu. BFF suhu ialah apa? Tenaga kinetik ion. Lepas tu salin. Balik benda yang sama. Dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey. Lepas kita jawab tenaga kinetik, lepas jawab BFF, kita kena jawab pasal frekuensi pelanggaran. Antara apa? Antara ion hidrogen dan atom zinc. Sebab dia guna zinc dalam ni kan? Guna zinc ke guna kalsium? Tak tahu zinc. Astagfirullahaladzim. Kalsium dek. Kalsium. Dalam mana dia? Eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Lepas kita jawab frekuensi pelanggaran, kita jawab frekuensi pelanggaran berkesan. Antara, kalau kita malas sangat tulis ion hidrogen dengan atom kalsium ni, kalau kita malas kan, kita tulislah antara zarah-zarah. Dengan syarat, ayat sebelum dia kita wajib tulis dah ion hidrogen. Kita kena bagi tahu dulu kita cakap pasal apa. Barulah ayat seterusnya kita boleh sebut zarah-zarah. Lepas tu, lebih tinggi dalam eksperimen 2. Lepas tu, tak tempat dah. Lepas tu, lebih tinggi daripada eksperimen 1. Last sekali. Kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey. Dah siap untuk yang pertama. Kita tengok pula eksperimen 2 dengan 3. Sebelum kita highlight dulu apa benda yang kita kena tukar. Nanti bila kita nak jawab, kalau dia suruh banding, benda yang kita tukar adalah suhu, tenaga kinetik ion, lepas tu antara atom apa kat sini. Lepas tu, itu je lah yang kita tukar. Yang lain semua sama. Tapi tengoklah kat sini, kan ada kata eksperimen 2 tu lagi tinggi. Tinggilah kalau eksperimen 1 lagi tinggi. Eksperimen 1 lah, okay? Jangan silap macam saya tadi, faham? Okay, sekarang kita tengok eksperimen 2 dengan 3. Eksperimen 2 dengan 3 tadi pasal apa tah? Mana dia? Eksperimen 2 dengan 3 tadi cakap pasal kepekatan kan? Mana dia? Ni, 1.0 dengan 2 dengan 3 kan? Ni 0.5. So, kita tahu kalau kepekatan, BFF dia adalah bilangan ion hidrogen. Okay, alalang kan? Kita tulis sikit nota kat sini. Sini lah. Nota untuk setiap BFF. Okay. Muat tu? Tak muat. Sekejap. Tak apa, tulis je lah. So, ni adalah dia punya, faktor. Ni BFF. Senang ingat macam ni lah. So, kalau size, kita akan sebut jumlah luas permukaan terdedah. Okay, hijau pula. Kalau kita cakap pasal suhu. Suhu akan jadi tenaga kinetik ion hidrogen. Lepas tu kalau kita guna kita guna kepekatan asid. So, kepekatan asid kita punya ayat dia adalah bilangan ion hidrogen per unit. Nak tulis dalam 1 unit pun boleh, tapi kalau kita malas kita tulis saja per unit masa. Per unit isi padu. Nak tulis ni pun boleh. Tak ada kan dah ya Allah. Isi padu. Okey.
last sekali mungkin tapi mungkin ni panjang sikit. So kita tulis kat mana? Sini sikit lah, sini. Kalau mungkin dia panjang, so tambah sikit lah. Kita bagi colour lain supaya terang sikit. Okay, kalau mungkin je ada 4 kita akan tulis. Yang pertama kita tuliskan merendahkan tenaga pengaktifan. Ya Allah. Yang kedua adalah menyediakan. Ini jawapan lengkap. Okay. So kalau kita tulis semua ni, insyaAllah kita akan dapat markah penuh. Sebab dalam skema tak semestinya salah satu jawapan tu adalah jawapan yang sebenar kita tulis tu. Jadi kita tulis semua supaya pemeriksa tak pening nak bagi markah kat siapa. Ni apa hal pula tak mahu lekat pada ni, ya Allah. Bagi tindak balas yang memerlukan makin lama tulisan makin pelik. Memerlukan apa tu, tenaga pengaktifan. Yang lebih rendah. Lepas tu yang ketiga, kita pun cakap pasal lebih banyak. Sebenarnya ada 3 poin je, silap 4 poin. Lebih banyak Zahra berlanggar mencapai tak muat pula, mencapai tenaga pengaktifan. Okey, adalah kita cakap pasal mungkin kan. Sorry lah, video kali ni panjang sikit, tapi tak apalah. Macam mana? Adalah cakap pasal mungkin. Kita ada 2 jenis mungkin tau. So, yang pertama adalah mangan 4 oksida. Kita guna waktu bila mangan 4 oksida ni? Kalau dia cakap kita tengah tema pasal hidrogen peroksida. Kita guna mangan. Anda kata kita guna kuprum diosulfat. So, kuprum diosulfat ni kita hanya guna kalau dia berkaitan asid dan logam. Contohlah soalan kita ni kan. Okey, kalsium karbonat adalah logam. Lepas tu asid ada klorat adalah asid. So, kalau contohan dia bagi tambah mungkin. And dia tanya soalan tu, apakah nama mungkin yang ada pada kalsium karbonat dan asid ada klorit? So, jawapan kita adalah CuSO4. Okey, itu saja. Lepas tu kita kembali balik pada soalan tadi. Mana dia? Ni. Okey. Soalan yang bukan soalan kedua. Eksperimen 2 dan 3. Okey. So, yang pertama, kepekatan asid. Malas lah. Tulis HCl. Nanti dalam exam jangan tulis HCl lah. Kena tulis penuh. Asid hidroklorik. Kepekatan asid hidroklorik. Tadi siapa 1.0 dah? Lupa dah, ya Allah. 0.5 tu kosong. Dari eksperimen 3 lah. 3 lagi tinggi pada 2. Eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Lepas tu bilangan ion hidrogen. Tengok ayat dia sama je. Cuma kita ubah BFF dia je. Per unit masa. Dalam eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Lepas tu kita cakap pasal frekuensi pelanggan. Tengok ayat dia memang sama. So soalan ni memang soalan yang bonus. Doalah SPM hampa supaya soalan KTB ni masuk bahagian B atau bahagian C. Nak seronok masuk dalam bahagian C. So kita boleh jawab tu. Tak adalah pening-pening dah. Hidrogen atom kalsium. Dalam eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Lepas tu kita pun buat frekuensi pelanggaran berkesan. Lepas tu antara zarah-zarah ataupun antara ion hidrogen. Kita ni kan orang yang sangat menjaga masa. Itu adalah antara zarah-zarah. Okay, work smart not hard. Antara zarah-zarah bolehlah bagi habis. Macam ayat atas tadi je. Lepas tu kadar tindak balas
dalam eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Okey, dalam buku teks, dia akan jawab yang ni dulu tau. Yang ni akan duduk dekat bahagian atas, bahagian sini. Tapi, cikgu saya ajak dulu, saya tulis yang ni last sekali supaya saya tahu, oh ini saya punya yang, ending saya. So, ikutlah. Tapi, kalau yang ni duduk atas, kita akan ubah dengan yang ni je. Okay, yang ni, ya Allah. Okay. Yang ni dengan yang ni semua kena ikut turutan. Yang ni pun kena ikut turutan. Kiranya, kalau kadar ni duduk dekat atas, kepekatan ni tak duduk kat bawah lah. Okay, kadar ni je yang boleh duduk kat atas atau bawah. Tak duduk tengah-tengah. Okay, jangan duduk kat tengah-tengah. Alright. Sekarang kita tengok soalan yang keempat. Hitungkan kadar tindak balas purata bagi eksperimen 1, 2 dan 3. Tengok Dia kata kadar tindak balas purata. Okay, macam mana kita nak kira kadar tindak balas? Dalam video sebelum ni kita ada cerita kan, macam mana kita nak kira kadar tindak balas. Nota dia. So, kalau nak tengok nota tu, tengoklah dalam nota video sebelum ni. Okay. So, kita nak cepat-cepat video ni. So, eksperimen 1. Eksperimen 1 tadi. Okay. So, eksperimen 1. 50 cm padu per 50 saat. Sama dengan 50, 1.0 lah. Lepas tu tadi, eksperimen 2 tadi 50 kan? 50 per 30. Tulis cm padu dengan saat. So, 30. So, 1.7 cm per saat. Ini pun cm per saat. Tadi eksperimen 30 kan? 30 per 20 kot. 30 cm padu per 20 saat. Lupa tulis padu. Okey. Dah siap. Bahagian C. Raja 11 menunjukkan C tindak balas bagi garam Q. Apabila garam Q dipanaskan dengan kuat, Q dipanaskan dengan kuat, perpejaan terbentuk adalah suatu oksida logam yang berwarna pirang apabila panas dan bertukar kuning apabila sejuk. Okey, dapat satu maklumat. Tak apa, kita baca dulu. Garam Q kita panaskan, kita akan dapat perpejaan tambah gas karbon dioksida. Lepas tu kita perpejaan tambah dengan asid nitrik cair, kita akan dapat larutan Y. And then larutan Y tambah dengan kalium iodida, kita akan dapat mendakan kuning. Lepas tu bila kita tambah dengan kalium nitrat, kita akan dapat benda apa pun tak tahu. Okey, soalan ni sangat mudah. Soalan ni bab apa? Soalan ni bab garam juga. Soalan bab garam. Soalan yang wajib keluar SPM juga, cuma kita tak tahu bahagian mana dalam ABC tu. Okey. A. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, kita ada beberapa tip lah untuk cara kita ingat. Ada orang guna yang kaedah yang pokok tu kan, yang dalam TikTok tu ada. Tapi cikgu saya ajak macam ni. Kita buat dulu tarik macam ni. Lepas tu, kita tulis. Ni zinc oksida. Yang ni plumbum oksida. Lepas tu, tulis kat sini. Sejuk. Panas. Ni pun sejuk. Panas. Tulis zigzag lah. Lepas tu, kalau nak panas, kalau rajin lah. Okey lah nak panah. So, dia warna putih waktu sejuk. Bila panas, warna kuning. Plumbum waktu sejuk warna kuning. Bila panas, dia warna pirang. So, apa yang kita boleh ingat kat sini? Saya tarik. Kita boleh ingat kat sini adalah clear. Yang ni dia warna gelap sikit. Ni nota saya je, tak payah nak salin pun tak payah ikut lah. Ni gelap lagi, ikutlah nak salin gelap lagi. Okay, so macam mana cara nak ingat? So, based on soalan tadi, dia kata apabila garam Q dipanaskan dengan kuat, maksudnya dia panas. So, perpejaan adalah warna logam, warna apa? Warna pirang. Tengok kat sini. Kalau dia panas, warna pirang apa? Adalah plumbum oksida. So, kita tahu dah. Perpejaan adalah PbO. PbO tambah, okay, dia kata PbO tambah CO2. So, ni kita akan dapat plumbum karbonat, betul tak? Automatik, kita punya garam Q sebenarnya adalah PbCO3. Faham? So, bila kita dah tahu dah plumbum CO3 kat sini, bila kita tambah pula dengan asid nitrik cair, kita akan dapat larutan Y. Lepas tu, bila kita dapat plumbum dah. Bila kita tambah dengan asid nitrik cair. Okey, asid nitrik cair ni dia punya formula dia apa? NO3 kan? HCNO3 sebab asid. So, PbNO3 2 larutan Y ni. Sebab apa? Sebab kita tambah dengan yang ni tadi.
PbO ni. So bila PbO tambah dengan HNO3, kita akan dapat apa? Plumbum nitrat. Faham? Tambah dengan H2O tambah ayak. Okay. So dapatlah larutan Y sebenarnya plumbum nitrat. Lepas tu tambah dengan kalium iodida. So bila tambah kalium iodida pula, so kita akan dapat PbNO3 2 tambah kalium iodida. So kita akan dapat plumbum iodida tambah dengan kalium nitrat. And then kita kalium iodida kan, PbNO3 2 Ki 2 Pb. Okay, mendakan Z. Mana mendakan Z? Mana soalan mendakan Z ni? Where is mendakan Z? Mendakan Z ni apa? Mendakan kuning lah. Maksudnya mendakan Z ni mendakan kuning ni. Bagi tahu siap. Mendakan Z ni mendakan kuning. Ni tanya soalan mendakan Z. So, boleh kita tengok kat soalan. Mendakan kuning je bagi tahu. Mendakan kuning sini mendakan Z tau. So, tengok soalan dia. Nombor 1. Kenapa si garam Q larutan Y dan mendakan Z? So, kita dah jawab dah tadi. Kita tulis balik je lah. Garam Q tadi apa? Plumbum. Dia minta kena pasti. So, kena pasti kita boleh bagi formula. Allah, ni tanpa aku tulis ni. PbCO3. Ataupun kita boleh tulis nama penuh dia. Ikutlah. Selamat tulis nama penuh lah. Okay. Boleh bagi cantik sikit. Plumbum 2 karbonat. Ni yang tadilah garam Q1. Lepas tu larutan Y. Y tadi apa? Plumbum nitrat kan? Plumbum 2 nitrat. Lepas tu mendakan Z sebenarnya adalah plumbum 2 iodida. Macam mana kita nak tahu dia tu mendakan ke dia larut? So kita kena ingat beberapa benda. Okay, kita buat bulat. Ni adalah visual lah supaya kita faham. So, okay, dalam ni kita tulis air. Ayak. Jadi, di dalam air ni kita ada apa? Kita ada sulfat. SO4 tu minus. Lepas tu kita ada apa? Kita ada garam. Garam anak. Anak apa? NaH4. Natrium dengan kalium. Macam mana dipanggil anak ni? Saya kita tekan balik lah. Lepas tu kita ada garam nitrat dengan garam Cl minus. Okay. Jadi, kat luar ni pula, kita ada CO3. Alright. Okay. Jadi, semua garam karbonat tak larut kecuali 3 ni. Kenapa dipanggil anak? NH3 ni sebenarnya amonium kan? Betul tak? NH3 pada NH4. So, amonium mula huruf A. So, NaK. So, anak. So, cara nak ingat lah. So, garam anak sahaja yang larut dalam air. Semua garam karbonat tak larut dalam air kecuali garam anak. Okey, tengok nitrat pula. Semua garam nitrat larut. Untuk klorida pula, semua larut kecuali PAH. PAH tu apa? PAH tu adalah argentum. Sesat. P apa tu? Plumbum. Geram lah aku punya ni. Plumbum argentum dengan HG. Tu tambahlah Cl belakang ni. Okay, so 3 ni sahaja yang tidak larut. Dan kita tengok sulfat. Sulfat pantai cahaya bulan. So, apa? Plumbum, kalsium dengan barium. Okay. So, ni nota dia. Okay, tengok sini. Apa lagi kita nak tanya? Oh, tak tengok soalan je. Okay. Huraikan satu ujian kimia. Okay, ujian kimia ni adalah soalan yang bonus. Okay, ujian kimia untuk mengesahkan anion dalam larutan Y. Ujian kimia ni soalan yang bonus tau. Sebabnya sangat mudah untuk kita jawab soalan dia. And kita boleh jawab berdasarkan saya punya ni nota yang cikgu saya bagi. So, kredit tu cikgu saya sebenarnya. Yang kepada saya. Lepas kita bagi bulat. Dalam nota saya banyak benda bulat sebab cikgu saya suka bulat. So, saya nak cantik. So, apa benda saya nak cantik tu? Kita bahagikan kepada pizza. Okay. Disebabkan saya nak cantik ni, memang nak cantik gila-gila. Jadi, setiap ni kita pun terpaksa lah buat 3 kali. So, saya ni pun 3 kali. And kita padam. Allah. Ish. Okay. Saya 3 kali. Nok pun 3 kali. And. Klorida pun sama. Sebabkan saya ni manok sangat cantik-cantik. 3 tu ayat aku. Okay.
Lepas kita buat macam ni. S yang besar ni saya akan tukar warna. Tukar warna. Tanda je. Ni klorida yang ini. Yang ini. Okay. Disebabkan saya ni nak sangat cantik. S ni apa? S ni SO4. SO4 tu minus. N ni apa? N ni adalah ni nitrat. Lepas tu Cl adalah Cl lah. Okay. S yang dua ni sebenarnya apa benda? S ni adalah H2SO4. Okay. Lepas tu yang ni adalah FeSO4. Okay, macam nak ingat H2SO4 dengan FeSO4 ni? Okay, so kalau nitrat ni pula. Tadi kita cakap apa ni? Kita cakap pasal H2SO4 tu kan. So nak ingat adalah kita sebut je. Apa benda tu saya dulu ingat? Hantu pipa. Hantu Afifah. Hantu Fifah. So H2 hantu, F tu Fifah. Afifah. So ingatlah hantu Fifah. Lepas tu hantu Fifah sunat. Hantu Fifah sunat. Hantu Fifah sunat. Tu cara nak ingat lah. H dengan F tu. Lepas tu S ni wakili sulfat. Kalau nitrat ni pula, apa benda yang nitrat? Nitrat adalah, satu adalah asid nitrit. Satu lagi adalah argentum nitrat. So nak ingat saya ni, ingat heno-agno. Tak tahu lah macam nak sebut, tapi ingat je heno-agno. Okay. Kalau klorida ni pula, ingat bacil-hecil. Dia macam Hindustan sikit. Tapi tak apalah. Hecil dengan bacil. Okay, ni nota dia. So, apa benda kita nak cakap pasal benda ni? Sebenarnya, okay, kalau kita nak uji sulfat, jadi kita kena guna dua ni. Okay. Kalau kita nak uji sulfat. Lagi apa yang menarik? Ni apa? Oh. Okay, guna yang ni lah. Okay, kalau kita nak uji sulfat, kita kena guna yang ni. Kalau kita nak uji klorida, kita kena guna yang sebelum dia. Macam tu lah. Sama lah kalau kita nak uji nitrat, kita kena guna yang sebelum dia. Okay, faham? So, apa yang kita perlu tahu, bila kita uji dengan, contohlah kita uji Cl kan. So, bila kita nak uji, nak uji Cl. So, first, bila kita tambah, kita buat ujian kimia, kita tambah dengan argentum nitrat dengan asid nitrit, kita akan dapat apa? Sebenarnya kita akan dapat mendakan putih terbentuk. Okey. Yang ni pun sama. Bila kita nak uji sulfat, kita tambah dua ni dalam kita punya ujian kimia. So, kita akan dapat mendakan putih juga. Last kali, kalau kita uji, nak uji nitrat. So, kita tambah dua benda ni, kita akan dapat cincin perang. Dia seorang je yang romantik sikit sebab kita dapat cincin. Yang lain tak romantik. Lepas tu, ada satu tambahan lagi. Kita akan tambah dengan apa? Kita akan tambah dengan mangkin. Disebabkan kita kan nak cincin. So, kita kenalah tambah lagi bahan lain. Tambah. Supaya nampak lagi effort tu ada. Jadi, bila kita tambah mangkin, kita tambah mangkin apa? Kita tambah asid sulfurik. Ni apa benda ni? Boleh. Okay, asid sulfurik cair. Cair apa dah. Kalau mangkin kena pekat. Mana pen? Macam-macam. Asid sulfurik pekat. Okey. Itu saja. So, huraikan satu ujian kimia untuk mengesahkan N ion dalam larutan Y. Larutan Y tadi apa? Tu plumbum nitrat. So, bila kita nak uji nitrat, tengok ni, nak uji nitrat maksudnya kita akan dapat apa? Kita akan dapat benda yang romantik, betul tak? Cincin perang. So, kita akan tambah H2SO4 dengan FeSO4 bersama dengan mangkin. So, macam mana kita nak tulis? Okey. Ujian kimia ni, disebabkan kita nak buat dekat dalam tabung uji je, jadi kita gunalah 3 cm padu. Macam mana kita jawab ujian kimia? Kita kena guna kaedah ABC. A tu apa? A tu adalah arahan. B tu apa? B tu adalah bilangan. Contoh bilangan tu 3 cm padu, berapa sudu macam tu lah. C adalah kontainer. Maksudnya dalam bekas apa? Faham? So, bila kita dah identify ABC ni, boleh kita boleh buat. Okay. So, kita mula dengan ayat pertama, arahan. Kita guna 3 warna berbeza lah. Okay. Yang pertama adalah sukat dan tuang. Lepas tu, 3 cm padu. Apa benda? Larutan
Contohlah, kalau kita dah tahu, kita kan dah tahu dah larutan Y tu apa, iaitu pelambang 2 nitrat. Tapi andai kata kita ni macam was-was lah, betul tak jawapan aku yang soalan atas ni. So kita tulis balik je larutan Y. Kalau kita tak mau tulis pelambang 2 nitrat pun diterima. Okey. Lepas tu ke dalam ni ada kontainer kan, tabung uji. Okey. Lepas tu tambahkan arahan dia. Tambahkan apa? 2 cm padu. Bila kita larutan Y, bila benda yang kita nak uji, mana dia? Benda yang kita nak uji, kita buat 3 cm padu ataupun 5 cm padu. Ni maksimum 5 cm padu. Lepas tu, benda yang kita nak tambah, tambahlah kurang sikit. Faham? So, tambahkan 2 cm padu H2SO4. Ni nama dia lah. H2SO4 cair. Dia pun nak abang. Ini cair tau. Ni cair. Kena mention cair. Sebab dia bukan mangkin. Diikuti. Ni arahan. Dengan 2 cm padu. Apa benda? Larutan ferrum sulfat. Ke mana? Ke dalam tabung. Nak tulis tabung uji tadi boleh, ataupun nak tulis tabung uji yang mengandungi mengandungi larutan Y tadi pun boleh. Ikutlah, tapi kita ni malas, so kita je tabung uji tadi dan goncangkan. Lepas kita tuang, kita kena goncang. Yang kacau mana boleh kacau dik. Okey, lepas tu yang ketiga adalah kita kena titiskan pula. Titiskan apa? Beberapa ni adalah dia punya kata bilangan. So, kita boleh warna biru. Beberapa. Sebab kita tak tahu berapa titis yang kita nak guna. Beberapa titis. Silap warna apa dah. Tak apalah, halal lah. Beberapa titis H2SO4 pekat. Bila kita cakap pasal mangkin, dia ada beberapa step yang kita kena ikut. Ke dalam Allah, tabung uji patik warna hijau kan. Sorry noh. Dengan cermat. Akhir sekali boleh kita habak cincin perang terbentuk. So, bila kita cakap pasal mangkin, kita wajib ada perkataan beberapa titis dengan cermat. Titiskan ataupun bukan alirkan. Apa lagi lah? Alamak, tak ingat dah pula. Titiskan beberapa titis dengan cermat boleh, ataupun berhati-hati boleh, dengan perlahan-lahan pun boleh. Okay, antara 3 tu adalah perkataan wajib. Kalau kita tak boleh, automatik kita akan dapat wrong answer, right? Maksudnya jawapan kita salah walaupun the total kita buat ni betul, tapi jawapan kita tetap tak akan dapat full mark. Okay, finally muka surat last. Gas karbon dioksida adalah satu gas tanpa warna dan tanpa bau. Namakan satu bahan uji untuk menentukan gas tersebut. Apakah jangkaan pemerhatian di akhir ujian gas? Lukiskan gambar raja susunan radas yang sesuai untuk ujian tersebut. Okay, soalan ni 4 markah. So, kita identify dulu apa soalan yang dia nak. Yang pertama adalah namakan satu bahan uji, okay. Yang kedua adalah apakah jangkaan pemerhatian di akhir ujian gas. Yang ketiga adalah lukiskan gambar. So, maksudnya lukis gambar tu ada 2 markah. Sebabnya kita kena lukis dan label. Ini semua 1 markah. So, soalan B tadi kan. Satu bahan uji untuk menentukan gas tersebut. So, bahan uji dia adalah apa? Air kapur lah. Sebabnya kita tengah cakap pasal gas CO2. CO2 BFF dia siapa? BFF dia adalah air kapur. Soalan dia walaupun pening-pening macam mana pun, jawapan dia tetap air kapur je. And then, apakah jangkaan pemerhatian di akhir ujian gas? Air kapur jadi keruh. Okey. Ini kita kena lukis pembi. Hampa lukis elok tak ingat macam ni. Nanti hampa rujuk balik betul tak lukisan dekat dalam jawapan skema. Yang ni lukis macam ni. Ni garam. Jangan lukis anak panah.
Tak apa, terlukis dulu. Lepas tu kita ada ni warnakan sebab dia adalah perjalanan. Lepas tu kita tarik. Lama tak lukis. Allah sengit. Aduh. Tarik. Sengit kot. Tak apalah. Tak ada pembari dalam ni. So, nanti apa lukis let lock tau. Lepas tu. Biang. Lepas tu sini pun ada kaki retok juga. Kaki retok tu sama panjang pula. Lepas tu. Kindle ni dayak kan. Ni ke dalam lagi. Sila lukis betul-betul ya adik-adik. Ni ayak. Lepas tu kita dapat tu ni. Oh, ni ada gabus. Lupa nak lukis. Gabus kena lebih daripada penutup. Bukan penutup. Pada muncung ni. Dia kena lebih daripada muncung sini. Okay. Dia punya gabus ni. Okay. Lepas tu barulah kita label. Kita kena tulis tau sini panaskan. Lepas tu ni apa? Ni garam Q. Lepas tu salur penghantar. Lepas tu ni air kapur. Okay, dah pergi kau yang terlupa. Tak ada kot. And then kita kena pastikan salur penghantar ni. Yang ni dia mesti tenggelam dalam air kapur. Kalau tak tenggelam dikira salah. Okay, dah siap. So kita tengok pula soalan. Yang berapa pula? Soalan C1. Tindak balas antara larutan kalium iodida dan larutan Y menghasilkan mendakan kuning. Okey, hasilkan mendakan kuning. Namakan tindak balas tersebut. Kalium iodida adalah apa? Adalah alkali. Larutan Y tadi apa? Larutan Y. Aduh, lupa ada larutan Y. Larutan Y. Plumbum nitrat. Garam kan? So, bila garam dapat mendakan kuning. Sekejap, kita tulis. Allah, silap. Bila kalium iodida tambah plumbum nitrat. Kita akan dapat apa? Plumbum 2 iodida. Maksudnya tadi aku tak silap. Betul tu aku buat ni. Ni silap ni. Plumbum 2 iodida. Nasib betul ingat. Okey. Sama balik. Dapat plumbum 2 iodida. Tambah 2 kalium nitrat. Lepas tu. Ni. 2. Okey. So, kita akan dapat apa? Tindak balas penetralan. Penetralan. Tindak balas mendakan. Sebab kita dapat mendakan. So, ni lah tindak balas pemendakan. Siap 2 markah. Tuliskan persamaan kimia seimbang. Yang ni lah. Ini tadi. Okey. Huraikan kaedah untuk anda mendapatkan hablu garam kalium nitrat. Nyatakan warna hablu garam yang terbentuk. Okey, ni sebenarnya ujian kimia. Tapi dia tak habak pun. So, kita kena pandai agak. So, mesti dia tak jawab dah. Yang pertama. Bila dia kata dia nak mendapatkan hablu garam. So, ada cara mudah untuk kita ingat. Tapi hampa kena hafal sikit dia punya monomik dia. So, monomik dia bahasa Inggeris. Hippo can fly really really high pada really dangerous. Where's my pen? Really dangerous. Apa benda ni? Hippo can fly really dangerous ni. Sebenarnya nak cakap macam ni je. Heat. Panaskan. Lepas tu kita kena cool. Sejukkan. Lepas tu kita kena filter. Turaskan. Lepas tu kita kena rinse. Sejukkan. Akhir sekali kita kena dry. Lepas tu dry ni apa? Dia keringkan. Di antara dua kertas turas. Wajib ada perkataan ini. Lepas tu rinse. Kita wajib kena guna air suling. Lepas tu filter ni turaskan campuran lah. Filter ni apa? Turas campuran. Lepas tu cool ni sejuk sehingga hablu terbentuk. Ini adalah dia punya benda yang kita kena ingatlah, familiar. Kita kena panaskan.
Panaskan larutan sehingga larutan tepung. Okey. So, macam mana kita nak jawab benda ni? Yang pertama, kita kena, sebab dia dah bagi tahu dah. Dia katanya huraikan kaedah untuk mendapatkan hablugan daripada kalium nitrat. So, nyatakan warna hablu yang terbentuk. So, kita buat balik. Yang pertama, sebabnya kita kena ambil daripada atas ni tau. Ni. Tidak balas antara kalium ni menghasilkan mendakan. So, maksudnya kita dapat mendakan dah. So, bila kita dapat mendakan dah, kita kena turaskan dulu mendakan ni. Kita tak perlu panaskan dulu. Kalau kita panaskan, dia macam kita buat benda yang sama. So, tak payah panaskan lagi. Okay, sebab dia dah panaskan kita, dia dah buat eksperimen kat kita dah sekarang ni. So, kita just kena filter je hasil turasan ni. So, bila kita dah filter, so kita akan tuang hasil turasan ni dekat dalam mangkuk penyejat. Barulah kita panaskan, lepas tu kita sejukkan. Lepas tu barulah kita akan dapat hablu tu. Faham? Maksud dia, kita still ada step yang ni. Cuma dia tak ikut urutan sebabnya dia ikut pada soalan. Soalan dia pelbagai jenis. So, asalkan kita ada semua point ni tak ada masalah walaupun urutan kita macam pelik. Faham? So, tulis dulu yang pertama, kita kena turaskan. Mesti kita nak tahu bila kita nak kena turas dulu, bila kita nak kena panaskan dulu. Bila dia bagi tahu kat kita, kata dia dah buat eksperimen mendakan. So, automatik kita kena turas dulu, kita kena tuang dekat dalam mangkuk penyejat. Maksudnya tuang dalam bekas yang baru. Tuangkan, turaskan hasil turasan daripada hasil turasan. Asal aku banyak kali ni. Mula sembang. Sambil bercakap, sambil tulis. Dah, tak ada apa. Turaskan hasil daripada lepas tu yang kedua, Allah, perut bunyi. Tuangkan hasil turasan ke dalam mangkuk penyejat. Yang ketiga adalah panaskan larutan sehingga membentuk. Kita boleh buat ayat sendiri tau, asalkan kita ada point dia. Tak perlu nak ikut ayat skema ataupun ayat buku teks ke ataupun ayat dalam skema. Apa-apa je lah kan. Tak boleh ikut sebabnya nanti the more kita ikut, the more kita macam pening. Sebabnya jawapan skema kadang-kadang dia macam berbeza. Tak semuanya betul-betul betul. Macam tu. Sejukkan pada suhu bilik dengan dalam peti ais. Bilik pada nak tulis bilas jadi bilik. Bilas. Tengok ni, kita ada penggunaan air suling. Selepas kita bilas, kita buat apa? Kita kena keringkan. Keringkan apa? Tengok tadi kita buat apa? Keringkan di antara dua kertas turas. Keringkan apa? Keringkan Allahu Akbar. Tak mau tulis hasil, boleh tulis hablu. Dalam kimia nak tulis 2 sebagai nombor tak ada masalah. Last kali point kita adalah hablu putih.
Bulu putih terbentuk. Okey, dah siap. Okey, itu saja untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Okey, bye.